Masuk tengah buat apa ni? Duduk lama di dalam pejabat, apa alami masalah seperti ni tak? Tekanan kerja yang tinggi, kurang tenaga dan selalu menguap. Jangan risau tau. Sebab setiap masalah pasti ada penyelesaian. Tada! Kit kecemasan. Kit kecemasan. Benda apa tu? Sebelum kami tunjuk apa kit kecemasan dia, mari kami tunjuk apa ingredient dia. First of all dia ada mangosteen. Lepas tu dia ada lemon tau. And last sekali kita ada seaweed. Ni paling penting tau. So kita tutup. Kami nak tunjuk apa macam mana rupa dia. Ni lah rupa dia. Dia datang dalam sachet macam ni tau. Dalam ni ada parti minuman seaweed mangosteen. Nak bawa dia pun senang. Nak bancuh dia lagi senang. Lagi senang? Macam mana cara bancuh dia? Senang je. Apa tinggal buka, tuang dalam cawan. Lepas tu kacau-kacau dah boleh minum. Kalau nak lagi sedap apa boleh tambah ais tau. Macam tu lah cara dia. Ni kan nak tunjuk dekat apa something. Pemasukkan parti kita. Lepas tu pemasukkan ayak. Lepas tu pemasukkan ais. Tada! Jadilah kita punya ayak. Jom kita minum. Memang nampak refreshing teruk lah. Sedap kau weh. So siapa-siapa yang selalu duduk lama dekat pejabat dan alami masalah-masalah yang macam ni, apa berkenan lah sediakan kit kecemasan kita iaitu seaweed mangosteen. Dekat mana boleh dapat ni kit kecemasan ni? Apa boleh dapatkan kita punya kit kecemasan seaweed mangosteen ni dekat dalam kita punya beg kuning. Dekat beg kuning ada jual lah. Ya, untuk masa sekarang kita tengah bagi harga trial petang untuk 100 orang yang terawal. So kena gerak cepat-cepat lah. Ya, kena gerak cepat-cepat. Siapa cepat dia dapat.